pakcik saya seorang saintis. Dia pandai dalam melihat bulan dan mengkajinya. Nampak je lah. Ini rupanya bentuk bulannya. Cik Suka, cubalah awak tengok. Wah, dapat tengok dengan jelas lah. Cik Suka bagi saya tengok boleh tak, Cik Suka? Tengoklah. Tak boleh. Awak tak boleh tengok sebab awak tak tahu apa-apa. Duduklah awak ni, Sonia. Kenapa ni dari tadi saya tengok awak asyik termenung aja? Sonia tak kasi tengok macam mana keadaan bulan. Betul ke kesiannya? Teruklah, dia ada teropong untuk melihatnya. Saya teringin nak teropong macam tu lah, Doraemon. Tolonglah saya. Nampaknya awak berminat juga nak kaji tentang bulan. Saya takkan dapat sebab saya tak ada teropong untuk melihatnya. Tak sempat saya nak minta tengok bulan lah, Doraemon. Apa sebenarnya yang awak nak, Nobita? Saya cuma nakkan sesuatu untuk tengok bulan dari dekat. Itu sajalah, Doraemon. Kalau begitu, baiklah. Nak keluarkan apa? Macam impian. Kalau kita bakar macam ni dan ia tiba-tiba hilang, maka impian kita akan tercapai. Awak faham tak? Betul ke? Seronoknya. Nanti dulu. Kenapa? Saya nak berdoa. Saya nak teropong, nak tengok bulan. Saya nak tengok bulan lah, Doraemon. Saya nak tengok bulan. Baiklah. Saya nak teropong tengok bulan. Berjaya! Macam mana sekarang? Mama mesti belikan saya nanti, tak? Bolehkah Mama? Mama kata tak boleh. Tak bolehlah. Kau ingat harganya tu murah ke? Tak payahlah nak kaji bulan. Mama tengah banyak kerja ni. Awak kata saya akan berjaya, Doraemon. Tapi saya langsung tak sangka akan jadi macam ni lah. Baiklah, awak ada macam tu lagi kan? Ini saja yang ada. Tak apalah, kita boleh cuba sekali lagi. Nanti dulu, Doraemon. Apa ni, Nobita? Bila boleh bakar macam ni? Kali ni saya yakin saya akan dapat teropong melihat bulan tu. Percayalah. Jangan terlalu yakin. Baiklah, boleh bakar sekarang. Saya nak teropong melihat bulan. Awak tengoklah, kan saya dah kata Mama tentu akan belikan saya teropong tu nanti. Percayalah, Doraemon. Nobita, Doraemon, masuk. Nah, Mama saja belikan petang tadi. Makanlah. Apa lagi, Doraemon? Makanlah. Sekarang mari kita pergi, ya. Nobita, janganlah lama sangat bermain di luar tu, tahu tak? Baik. Sekarang bolehlah kita mulakan. Baiklah. Dah berjaya, ya? Tak menjadilah. Cuma tinggal satu saja lagi lah, Nobita. Baik, kali ni pasti akan menjadi. Awak tengok nanti, Nobita. Nobita. Apa yang awak buat malam-malam gini? Tak ada apa-apa. Kami cuma main mercun aja. Macam kami ni kan boleh capai impian. Capai impian? Impian akan tercapai sekiranya mercun dibakar menjadi bunga. Saya nak teropong melihat bulan dan saya tentu akan dapat. Betul ke? Awak dah bersedia ke? Jangan beri dia apa-apa. Jangan lampu saya, Jaya! Nampaknya awak tak akan dapat teropong tu. Takkan, Syekh. Mama ada sesuatu untuk kau. Ya, seronoknya. Saya tak dapat apa-apa pun. Terima kasih, Mama. Kau ingat senang nak dapat barang ni, ya, budak nakal? Tapi, Mama... Esok kau minta pada Papa. Selagi kau suka kacau orang, kau takkan dapat barang permainan ni. Kau faham tu? Kau mesti ubah perangai. Saya faham, Mama. Saya faham. Bagilah saya barang tu, Mama. Bagilah. Mama ni baik, kan? Kan Mama dah cakap jangan lama sangat bermain di luar. Besok kau nak sekolah. Tapi, Mama... Sudahlah tu, Nobita. Lebih baik awak tidur. Esok kan awak kena pergi sekolah. Tidurlah.
Ini ada bungkusan untuk kau. Mama lupa nak bagi pada kau tadi. Letakkan di situ, Mama. Baiklah. Nah, Agaknya dalam bungkusan ni terdapat melihat bulan tak? Apa dia? Terdapat terlihat bulan. Akhirnya saya berjaya juga memiliki seronoknya saya, Doraemon. Nampaknya impian awak untuk memiliki teropong ni telah tercapai, seronok kan? Iyalah, terima kasih, Doraemon. Kenapa tiba-tiba bulan ditutup awan hitam pula?